guys, for here pergi Malaysia kedai saya lah Farida. Sekarang hari ini saya bersama dengan suami nak buat konten unboxing hadiah. Cepatlah sayang, ada malu. Oh, kat live tak malu, kat sini malu. Okay, so hadiah kita banyak ni je. Tak banyak mana pun, tapi alhamdulillah memang sangat-sangat bersyukur. Alah, aku lah. Minta maaf korang minta maaf Okay, dia demam, dia tak sihat. So, hampa tahu lah lelaki kalau demam kan dia macam tu kan. Betul tak? Okay, saya boleh start unboxing ke? Yeah. Boleh? Okay, kita nak unboxing paling kecil ke? Kita, kira kita ada berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni lah 10, 11. Kita ada 11 barang untuk di unboxing korang. Terima kasih dulu. So kepada pemberi-pemberi yang mana bagi, saya berharap sangat sebelum saya unboxing korang dah tulis nama. Sebab kalau korang tulis nama barulah kita tahu siapa bagi kan. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sudi memberi. Sebab ingat juga kat kita orang tentang wedding kan, sudi membagi hadiah. Tak kisahlah. Ini hari ke berapa kita baru nak unboxing? Ini hari ke-7, 8. Seminggu lebih. Hari ke-7 baru kita sempat nak unboxing. Sebab kita busy dengan customer-customer kita punya pengantin pula. Dia pun nak kahwin. Ingat kami je kahwin. So korang kita nak unboxing dengan barang mana sayang? Paling kecil lah. Paling kecil yang ni kot? Ni? Okay. Pada siapa? Ini hadiah. Dia tulis selamat pengantin baru. Tapi dia tak tulis pun daripada siapa. Boleh ke saya nak tengok? Kita buka terus lah. Jangan barang bukan dah. Tak ada. Ini tak belah awak pun belah saya lah ataupun kawan-kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Barang apa ni Boleh koyak kau boleh Ana? Apa ni? Tangan tak boleh buat. Tak boleh lah. Janganlah nanti dia bunyi kok nanti. Kalau tak sini je taruh kat dia. Tak kat sini taruh kat dia. Okey. Buat ni. Okey. Apa ni? Wah, macam tahu je. Wow! Rumah kita masuk rumah baru, so kita memang memerlukan sangat-sangat awak benda ni. Siapa? Dia tak boleh tulis. Dia tak tulis nama pun. Tak apalah, apa-apa pun. Semoga si pemberi sentiasa dilimpahkan rezeki selalu. Dipermudahkan segala urusan. Nampak ni cantik ya. Ini bolehlah husband and wife nak minum kopi. Wah, cantik dah, bekas dia pun sangat estetik. Suka. Mana ni balik? Okay. Nanti nak susun terus. Okay, kita bawa balik. So barang snack awak pula unboxing ya? Ni? Awak lah buka. Saya buka. Okay, ni next saya rasa macam tahu ni daripada siapa. Ada tak ada tulis. Tak ada tulis nama tapi Kak Mia bagi. Dia kata ada orang bagi. 1, 2, 3. Wah, mangkuk. Comel. Petik abuk rokok tu. Kalau tak mau. Ni tempat bubur. Ni daripada siapa? Tak tahu. Berbudu. Duk, saya rasa ni macam daripada kawan-kawan awak. Sebab dia kira kat Kak Mia. Okey. Okey. Aku tak tahu juga daripada siapa. Duk, tak tahu. Tapi terima kasih banyak-banyak. Dia bagi kita mangkuk. Ni daripada siapa ni? Next ya, cepat you. Yang mana? Ini. Ni kecil. Okay, ini saya tahu daripada siapa. Sebab dia post kat kita. Dia tulis kat sini nama Najihah. Daripada Sri Rauk. Rauk. So, ini geng-geng kedai emas Sri Rauk lah. Ini kat Diba. Tahu tak? Dia punya founder kedai emas ni, dia tak dapat datang wedding Farida. Sebabnya, dia melahirkan. Dia beranak hari di mana malam sanding Farida. So hari malam pada sana tu dia telah melahirkan baby. Semoga akak sentiasa dilimpahkan rezeki selalu. Nak buka. Cepatlah tak tahu. Okay, kita tengok dia buka. Awak buka orang tak nampak pun. Ya, saya buka plastik je. Saya awak buka kotak. Wow. Ni korang excited nak tahu ni benda apa ni daripada Kak Diva ni. So korang yang mana yang Dipan awak ni. Kita pun tak pakai gelang.
Okay, so semoga Kak Diba dengan Abang Mukris dan juga tim-tim Kak Diba dekat kedai Mas Raut dimurahkan rezeki. Korang yang nak beli emas, korang tolonglah beli kat dia orang. Memang sangat-sangat jimat. Lepas tu apa cantik-cantik, tahan lasuk. Apa ni Yam? Bismillahirrahmanirrahim. Husband saya demam korang, dia tak ada apa nak sihat sangat. Apa ni Yam? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Kak Diba bagi apa ni? Alamak. Wah! Weh, Kak Diba bagi apa? Ya Allah. Ada kad lah. Baca. Weh, ada kad yang tengok ni. Farida dan Airil, happy wedding. May your marriage always be full of blessing, love, compensation and happiness. Diba Zul, emas raup. Weh, si ada printing macam ni. Weh, nak pekat lah kat rumah. Kamu ni. Weh, apa tu? Ya, apa tu? Weh, Kak Diba bagi gapo? Weh, dia bagi kotak LV. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia bagi apa ni? Tengok dia bagi apa? Apa tu? Gold bar LV. Kejap. Weh, gold bar handbag LV. Weh, dia bagi. Ya Allah, ya Rabbi Kak Diba. Terima kasih. Semoga bisnes makin maju. Ni pakai dulu ni. Nak pakai kau? Tak payah pakai lah. Nak kena proses-proses tu lah. Kita gentong. Tak payah gentong. Sayang tengok tau. Mahal ni. Ni kau? Oh lah. Mana boleh gentong? Tayang-tayang tak boleh. Gold ball. Oh lah. Tak tahu. Kita main pandai-pandai. Yang orang gelok kita. Kak Diba, thank you so much Kak Diba. Semoga setiap dilimpahkan rezeki. Ini Saya nak pergi jual. Oh, Kak Diba. Abang Mukris mahu. Okay, so kita pergi kepada barang next. Ni banyak lagi ni barang nak dibuang. Ni ke sayang? Next. Ini pun barang baru sampai. Bukan baru sampai, kita tak tahu daripada siapa. Sebabnya dia duduk dekat luar, dekat parcel luar. Sebab kita tak duduk rumah sini lagi. Tak sempat lagi nak berangkut. Apa weh? Ni ada tapi tak nampak. Oh, dia tulis ku pulau apa? Tak tahu nama daripada siapa. Daripada Selangor. Okay, so kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ni barang daripada siapa ni? Wah, apa ni? Wah, ada kotak. Wah, ada ni juga. Oh, saya tahu daripada siapa. Selamat pengantin baru Airil dan Farida. Semoga bahagia, Tiljannah, ikhlas. Ibu Haras dan Hana. Kak Mira lah. Wah, ini pun sama, saya nak plekat juga. Kita nak buka dalam dia dapat apa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bekas Tupperware. Bolehlah nak bungkuskan makanan untuk husband. Dia nak berbudu. Abu okok. Amboi. Aku lah budak ni. Boleh tutup ni. Wah, boleh nak pergi kelo. Nak pergi camping macam kemarin baru pergi kelo kan. Terima kasih Ibu Haras dan Hana. Nanti kita fight bowling lagi tau. Okay, next ni ke? Okay, so ni daripada Akak Tini. Akak Tini dia orang first yang datang bagi hadiah. Okay, selamat pengantin baru from Kak Tini dengan Abang L. Selamat menempuh hidup baru Farida dan Airil. Semoga ikatan perkahwinan yang dibina menjadikan kalian keluarga yang selalu dalam lindungan Tuhan. Sentiasa dilimpahi rahmat, kebahagiaan dan kasih sayang. Amboi Kak Tini, ayat macam cikgu. Terima kasih banyak-banyak Kak Tini. Semoga sentiasa dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Thank you sebab sudi bagi hadiah kat kita orang. Antara orang yang terawal dan antara orang first jugalah yang bagi hadiah. Dia sanggup datang call bagi kat rumah tau. Terima kasih Kak Tini. Love you.
Nak buka. Dua baik yang gunting tu. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Macam tahu je apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Wah, boleh masuk. Ni periuk nasi ya. Dia tahu kata kita duduk dua kan bagi. Nampak ni periuk nasi comelnya. Ya, boleh bawa pergi travel. Wah, cantiklah Kak Tini. Terima kasih. Sangat berguna. Terima kasih banyak-banyak. Next ya. Okay, next barang ni daripada siapa ni? Dia tulis. Tak ada tulis apa ya? Buka je. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pada siapa ni? Tak tahu. Tak ada kat ada. Tak ada kad pun. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka ke? Wah, daripada siapa ni? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ni yang. Okay. Ngopi-ngopi. Wow. Sangat function ya untuk kita orang. Cik, padahal kita orang tak perlu guna pun tapi Ni yang petik berokok. ni petik berokok. Semua ni kan? Wah, ada cawan lagi ya. Balik. Wah. Ngopi-ngopi. Saya kena baca ayam kat bawah ni. Ngopi. Set ngopi. Set ngopi. Okay, next. Awak pula buka. Terima kasih si pemberi walaupun tak ada nama. Terima kasih banyak-banyak. Semoga sentiasa dilimpahkan rezeki. Thank you sebab sudah datang wedding kita orang. Ni Tu tengok. Ini kepada Farida daripada Iman Editor. Weh, editor kita berbagi. Oh, terima kasih Iman sudi bagi hadiah. Thank you juga sudi datang wedding Farida sebab dia datang tapi kita tak sempat nak layan. Sorry Iman sebab Farida pun tak perasan kata Iman datang tapi Farida tengok video Iman je. Iman ada post pasal wedding. And Iman dah ambil gambar dengan AI team kan. Wah, ada kad lah dalam ni. Sekejap kita buka tengok ada kad. Wah, thank you so much Iman. Wah, for you ada bunga-bunga tau. Boleh pandai sweet-sweet dah dia. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia selalu dan semoga ikatan suci kekal hingga ke jannah. Amin. Daripada Iman Editor. Oh, cantik lah tulisan Iman tu. Tak pada dengan lelaki tulisan lawa. Orang kedai lah sahabat. Orang kedai aja. Molek tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Wow. Wih, Iman. Iman terima kasih. Bagi sejadah warna hijau cantik. Tebal gila. Mahal ni. Terima kasih Iman. Semoga dimurahkan rezeki selalu. InsyaAllah kalau kita orang solat atas Iman punya sejadah yang bagi ni, maka adalah juga pahala untuk Iman. Ini untuk Kak Tina tadi. Yang Kak Tini tadi saya buka. Kak Tini apa Terima kasih Iman. Next yang ni kot yang. Okay, kita unboxing yang kecil-kecil dulu tau. So ini daripada Congrats. Semoga berkekalan Real dan Kak Dah. Ini sign dia nama siapa ni? Sign dia macam ramai je 1, 2, 3 sign ni. Masa kawan-kawan awak apa? Kawan-kawan saya. Tak tahu. Kita buka je lah. Macam sana orang. Okay, kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Hihi, kita ada lagi 3 kat depan ni yang tak buka. Wow. Apa tu? Wow. Boleh buat kenduri. Ya. Bismillah. Wah, terima kasih yang mana bagi. Balang berkacang. Mana ada berkacang? Buat ayam lah. Terima kasih si pemberi. Dia bagi balang. Boleh buat ayam, boleh buat kacang apa semua. Dia sign saja. Saya tak tahu. Saya tak tahu siapa bagi. Mungkin dia tak mau tunjuk kot siapa si pemberi ni.
Terima kasih. Semoga dilimpahkan rezeki. So next kita ada hadiah daripada siapa ni? Abang. Okay. Hadiah daripada, wah cantik lah. Selamat pengantin baru. Semoga hubungan sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah. Semoga bahagia hingga ke jannah. Amin. Daripada Ayuni. Ayuni mana? Ayuni belah awak ke? Ayuni. Apa? Tak tahu. Terima kasih si pemberi. Semoga sentiasa dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Wow, apa ni? Kek cover. Oh, tempat letak tutup kek. Wah, Ayuni terima kasih. Ayuni mana bagi ni? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya boleh buat kek dekat awak abang ni. Wah, siap boleh cover lagi gini. Wih, cantik. Thank you sudi bagi hadiah. Semoga sentiasa dilimpahkan rezeki. Ya, dah ke hujung-hujung unboxing. Ini daripada siapa ni? Selamat pengantin baru daripada Ayah Ngoh, keluarga Hashim, Masliza, Hafizuddin, Husna, Hidayu, Hazwani, Hafizul, Hakim, Hazrin, Humairah. Wih, semua hish no family ni. Pak saudara saya. Oh. Sepupu saya. Terima kasih Pak Saudara bagi hadiah kat kita. Semoga sentiasa dilimpahkan rezeki. Amin. Saya kena panggil Pak Saudara juga. Panggil ayah rumah. Ayah Ngoh. Okey. Yeah, excited. Ni barang apa ni? Wah. Wih, saya dah nampak. Ni ya. Kita dapat air fryer. Wah, terima kasih. Tapi kita dah ada air fryer. Cuma mana jadi second air fryer. Air fryer yang first yang ada kat rumah ni yang Pia bagi hadiah dekat saya. Tu saya bawa sampai sini tau. Yang Pia bagi hadiah dulu time masuk rumah baru tu. Tapi tu dah 2 tahun lebih dah. Wah, cantiknya. Warna putih kena. Warna putih. Yang lagi satu warna hitam. Wih, cantiknya. Thank you Ayah Ngoh bagi air fryer. Nanti boleh saya masak banyak-banyak ke air bagi dia gemuk. Terima kasih. Okay, next kita ada hadiah daripada beratnya. Apa tu? Wah, selamat pengantin baru. Tahniah Farida dan Airil. Semoga yang baik buat adik akak. Airil jaga Farida baik-baik, okey? From Kak Is. Wah, Kak Is terima kasih bagi hadiah kat kita orang. Semoga Kak Is sentiasa dilimpahkan rezeki, bisnes akak makin maju, keluarga akak makin bahagia. Amin. Wow, apa tu? Mesin gun. Wow. Mesin gun apa? Tak habis-habis. Mengapu lah dia ni. Kalau betul hadiah ni dapat kau. Memanglah ni kat saya. Si memang ada ni kat saya pun. Kat kita. Kalau betul awak dapat, kalau tak betul awak tak dapat. Baik, kalau salah pun memang saya dapat juga. Boleh. Saya rasa macam... Okey, awak tekan satu, saya tekan satu. Sewing. Benda cakap ada mesin gun. Sewing ni bukannya mesin jet je? Mana Acik awak tengok dulu. Terbalik tu ya. Apa ya? Benda ni awak suka.
Gapo? Okay, saya bagi clue dulu Okay. Wah! Saya kata Zoe ni bukan mesin jahit ke? Wih! Kak Is pakai mesin jahit. Wih! Senang nak buat kerja lagi nak Nak order ke nak apa ke? Saya baru nak beli mesin yang besar tu. Kak Is jarang mengecewakan. Itulah. Terima kasih Kak Is. Wah, mesin jahit. Sebenarnya kita nak beli je kan. Sebenarnya kami dah nak beli dah mesin jahit tapi nak beli yang besar tu lah. Semua ni dapat yang ni. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Tu lah sebab tak ada beli lagi. Terima kasih Kak Is. Warna biru comel. Ni sangat-sangat function lah. Okay. Terima kasih. Wah, ni pasang macam mana? Oh, macam ni kot. Ada kat tempat dia. Thank you. So, kita orang pun nak kemas-kemas tu. Dah tak sabar dah. So, ini je barang hadiah kita kan. Ini je kan? Tak ada dah yang tersembunyi-tersembunyi pun. So, thank you so much korang sudi bagi hadiah kat Farida. Saya ingat Farida juga. Terima kasih sebab datang wedding kita orang. So, kita orang minta maaf tau. Kita orang minta maaf kalau dekat wedding tu ada kekurangan daripada kita ke, ada masalah apa-apa ke, minta maaf, ada terlewat ke. So itu je lah konten unboxing kita pada kali ni. Kita jumpa pada next konten korang. Next konten apa? Q&A. Awak dah ready ke? Awak kata Q&A tu. Orang dah tunggukan kita daripada hari tu. Daripada tunang. Okay. So kita jumpa pada next konten guys. Bye bye. Assalamualaikum.